Dia kedai buka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aduh bang, kenapa kedai tutup awal bang? Sebenarnya bukan kita sengaja tutup awal, tapi buah tu habis awal. Customer serbu ramai. Saya bukan ambil tak banyak. Buah memang banyak. Sampai dah tak muat dah dekat kereta dah nak isi. Tu yang Jumaat Sabtu Ahad saya tutup awal. Ni saya dah jual dah dekat separuh tau. Belakang pun ada sikit. Kalau ada salah silap ke apa terkurang, saya minta maaf Okey bang, apa lagi abang ada lagi bang? Okey, macam biasa, ni ayuk air kan. Musangking, saya jual sekilo 15. Kalau ambil 10 kilo, saya bagi 130. Harga tak ada terselindung tau. Semua dah terbambang. Yang ni udang merah grade A. Tinggi sikit lah, 23. Lepas tu yang ni udang merah juga sebelah ni. Hari tu harga dia 18 yang ni. Sekarang ni dah tinggal RM13 je dengan ayuk air. Kalau kata ambil banyak-banyak ni, diskaun lagi? Diskaun lagi bang. 10 kilo 120, ada garanti. Kalau 10 kilo 100, bawa balik tak ada jamin, tak ada garanti, boleh pilih buah. Lagi satu bang, dia orang kata ayuk air rasa masam lah, apalah. Okey, ayuk air tu dia semula jadi tau. Buah baru pun dia jadi macam tu. Sekarang saya buka, bagi orang rasa dulu isi dia okey ke tak okey. Kalau okey baru timbang, baru kira lah. Tangkai baru-baru. Tangkai baru geng. Okey, contoh ni buah lama, buah semalam ayuk air. Saya jual RM3 dia sekilo. Nak buat bubur tempoyak. Yang ni orang kampung, kilo 8. Kalau 10 kilo 60. Kalau yang ni package udang merah, bakul 40, 3 bakul 100. Kadang kita ada campur musangking ke, ada karangai sikit. Kalau ada lah. Tapi dia memang ada. Package udang merah lah. So macam mana bang? Kedai buka macam biasa juga bang? Kita buka pukul 12 tengah hari. Paling last kita buka sampai 12 malam lah. Tapi pukul 6, 7 dah habis ke, takkanlah kita nak tunggu kat sini. Kita kemas, mesti kita balik. Kalau hari cuti kena datang awal sikit. Lepas Zuhur dah boleh datang dah. Pasal banyak pilihan. Kalau dia orang nak roja bang, saya kat mana bang? Kat TikTok boleh roja. TikTok saya Adin Durian. Biasa saya susun buah, saya buat live. Orang boleh tengok buah tu memang banyak. Pada penggemar-penggemar durian, boleh datang cari saya Adin Durian Bukit Katil. Harga boleh bincang, tak jadi masalah. Jumpa dekat sini Adin Durian Bukit Katil.